Assalamualaikum, perkenalkan Encik Ilham usahawan Nadi Rantau Perintis pada tahun ini. Apa yang dijalankan oleh Encik Ilham adalah sebagai pencanting batik, penjualan baju batik, juga decoration batik serta lukisan. Apa yang dilakukan dalam video ini adalah program Komuniti Madani X Nadi Rantau Perintis pada hujung tahun 2024. Encik Ilham di-invite sebagai pengajar canting batik, program khas untuk kanak-kanak. Kita boleh tengok hasilnya. Program ni dijalankan di Nadi dan juga di masjid. Sangat cantik. Sesuai sangat dilakukan oleh kanak-kanak, dapat menarik pengunjung untuk datang ke Nadi lah kalau program macam ni. Ni adalah tempat di mana rumah yang Ilham Gallery. Di rumah sahaja di Jalan Kudrat nombor 40 Rantau Perintis. Macam-macam produk yang dijual oleh Encik Ilham sebagai anak seni, craft tangan art. Nampak tak tu hasil-hasil program yang dijalankan pada hujung tahun lepas lah. Encik Ilham ni dia menjalankan perniagaan di Facebook, juga di WhatsApp, di Instagram. InsyaAllah kita akan ketengahkan Shopee dan juga TikTok Encik Ilham. Okey, kita boleh tengok video ni betul-betul di hadapan Nadi Rantau Perintis. Kita buka khas satu slot untuk Encik Ilham ketengahkan produknya kepada komuniti Rantau Perintis dengan hanya RM15 sahaja satu set. Minta maaf ya, video ni sedikit bising. Sepatutnya ada je soalan Encik Ilham dekat dalam ni. Jadi insyaAllah dalam masa yang terdekat kita akan buat pitch untuk Encik Ilham juga. Rangkaian daripada perniagaan yang dijalankan sehingga menjadi salah satu ikon Nadi Rantau Perintis pada tahun 2025. Diucapkan selamat maju jaya kepada Encik Ilham dalam menjalankan perniagaannya. Boleh hubungi saya juga sebagai petugas Nadi Rantau Perintis dan juga direct kepada Encik Ilham untuk mendapatkan servis printing art. Boleh saja. Terima kasih banyak-banyak.